Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Besadia, nombor Madrid C23A1040. Saya akan terangkan pengenalan laman web Cik Siti. Laman web repository digital galeri Cik Siti berfungsi sebagai platform pengurusan data dan metadata artifak yang merangkumi penyimpanan maklumat koleksi secara sistematik, paparan katalog digital, fungsi carian dan penapisan serta kawalan akses antara staf dan pelawat. Laman ini dibangunkan bagi menyokong proses dokumentasi, penyelenggaraan dan rujukan koleksi warisan secara digital. Okey, sebagai mesej utama promosi, website galeri Cik Siti dibangunkan sebagai sebuah platform digital yang sistematik untuk pengurusan dan paparan koleksi artefak warisan budaya Kelantan. Dari segi identiti visual, website ini menggunakan latar gambar galeri sebenar, warna profesional seperti merah bata, hitam dan putih bagi memberikan imej formal dan eksklusif seperti sebuah galeri warisan sebenar. Selain itu, laman web ini dilengkapi dengan fungsi carian dan penapis yang membolehkan pengguna mencari artifak berdasarkan daerah asal, kategori serta bahan artifak. Website ini juga mempunyai perbezaan akses antara staf dan pelawat, di mana staf boleh menguruskan dan mengemaskini data artifak, manakala pelawat hanya boleh melihat koleksi serta maklumat artifak. Seterusnya, galeri Cik Siti promosi untuk galeri Cik Siti di Universiti Malaysia Kelantan Bacok merupakan sebuah pusat warisan yang memamerkan koleksi artifak budaya serta sejarah masyarakat Kelantan secara tersusun dan menarik. Galeri ini bukan sahaja menjadi ruang pembelajaran kepada pelajar, malah terbuka kepada orang luar yang ingin mengenali identiti tempatan yang lebih mendalam. Pelawat dapat melihat pelbagai bahan pameran berkaitan kehidupan tradisional, seni kraft serta nilai budaya yang diwarisi sejak turun-temurun. Suasana galeri yang informatif dan mesra pengunjung menjadikan destinasi sesuai untuk lawatan akademik, pelancongan budaya dan pendidikan. Galeri Cik Siti turut berperanan memelihara warisan tempatan melalui pendekatan digital dan pameran moden. Seterusnya iaitu rumusan sumbangan individu, modul artifak. Dalam projek ini, saya berperanan sebagai pengurus data dan metadata artifak. Saya membangunkan modul artifak yang memaparkan senarai artifak dan paparan individu lengkap dengan maklumat metadata. Antara artifak yang saya dokumentasikan ialah: pertama, ketuk kelapa iaitu alatan muzik tradisional yang berasal daripada Kuala Krai dan diperbuat daripada kelapa, buluh dan kayu. Kedua, baju kebaya Cina iaitu pakaian tradisional dari Tanah Merah yang diperbuat daripada kain katan. Yang ketiga iaitu temikan mambo iaitu peralatan domestik tradisional dari Kuala Krai yang diperbuat daripada Tanah Liat. Setiap artifak ini dilengkapi dengan imej digital dan maklumat lengkap untuk tujuan dokumentasi warisan. Untuk dalam galeri Cik Siti Wakembang Cik Siti, kita memiliki 11 artifak di mana saya hanya menyumbangkan 3 untuk bahagian saya dalam dokumentasi website ini. Okey, seterusnya itu metadata dan reka bentuk modul. Bagi setiap artifak yang saya mengisi metadata lengkap yang merangkumi borang exhibition, katalogi, condition report dan juga census ataupun decision. Maklumat yang direkodkan termasuk nombor exhibition, kategori artifak, daerah asal, bahan, tarikh perolehan serta keadaan artifak. Dari segi reka bentuk modul, saya mereka susun paparan secara di mana nama artifak di belah atas disertakan di bawah gambar artifak dan maklumat data artifak, dan di sebelah kanan terdapat maklumat metadata iaitu borang yang perlu disertakan. Untuk ketiga-tiga artifak, saya juga menyediakan lakaran sitemap sebelum ini bagi modul individu untuk memastikan struktur modul kemas, sistematik dan mudah difahami oleh pengguna. Okey, untuk penguasaan kemahiran CLO3, melalui projek ini saya dapat menguasai CLO3 iaitu keupayaan membangunkan penggunaan pangkalan data maklumat warisan secara digital. Saya juga mempelajari kemahiran pengurusan metadata digital, penyusunan data artifak secara sistematik asas pembangunan laman web repository. Pengalaman teknikal membina modul artifak memberi pendedahan sebenar tentang kemahiran sistem pengkatalog muzium digital berfungsi. Secara tidak langsung, projek ini meningkatkan kefahaman saya tentang peranan teknologi dalam pemeliharaan dan dokumentasi warisan budaya.
Refleksi dan cabaran adalah antara cabaran yang saya hadapi ialah memastikan paparan metadata kemas dan mudah difahami tanpa mengabaikan keperluan teknikal pengurusan data. Saya juga perlu mengimbangi aspek visual dan fungsi supaya modul artifak kelihatan profesional serta mesra pengguna. Untuk penambahbaikan, saya mencadangkan agar sistem kemas kini metadata secara atas talian diwujudkan, khusus untuk staf bagi memudahkan pengurusan data. Selain itu, fungsi carian boleh dipertingkatkan dengan carian berdasarkan tahun perolehan keadaan artifak dan kata kunci. Sekian, terima kasih.